So ni last touch kita. Ini korang nampak je saya grade ni. Sebenarnya yang saya grade ni dah beringgit-ringgit tau. Dia punya costing grading ni saja. Saya tak ingat lah, tapi satu blok parmesan cheese ni harga dia dalam RM106 satu blok, 1 kilo. So korang bayangkan lah, 1 kilo korang bagikan lah untuk dapatkan satu sudu besar 15 gram berapa korang kira. Tulis kat bawah tu, okey. Yang ini dia order dengan kita 180 ketul chicken tenders. So ada mix of hot dengan original. Dua-dua ni sedap. Kalau korang jenis suka spicy, ambillah hot. Kalau korang jenis tak suka spicy, ambil original. Kalau korang nak rasa dua-dua, ambil dua-duanya sekali. Semua ada packaging dekat Foodport saja korang. Janganlah lambat-lambat. Ni nak habis hujung-hujung raya dah ni. Apa kata korang order cepat dengan kita? Kita nak letak dia punya bahan seterusnya. Ni adalah dia punya bijan bijan ni untuk yang pedas saja. Yang tak pedas kita tak bagi bijan. Okay, done. And the last touch, daun parsley. Macam-macam kita bagi kat Foodport ni. Nak bagi cantik untuk korang. Ya, lagi satu. Saya lupa nak beritahu. Chicken tenders ni datang sekali dengan sos. So, ini sos dia korang. Tengok, tunjuk sikit. Itu adalah ranch sauce. Kita serve sekali lah. So, korang boleh makan dip-dip tu. Kalau korang rasa cukup, boleh minta extra dengan kita. Kalau korang nak tahu harga ataupun package chicken tenders ni dan juga makan-makanan lain, boleh contact kita dekat Jadi kalau korang tak nak terlambat, cepat-cepat ambil kontak nombor kita dan juga kontak sekarang.